Menjawab kepada persoalan adakah Public Go ni scammer? Tuan-puan, Public Go sejak daripada tahun 2008 telah pun ditubuhkan dan main produk Public Go adalah emas simpanan 999.9. Dan juga Public Go ni ada cawangan di setiap ibu negeri. Tuan-puan daripada mana? Daripada Terengganu, Public Go ada cawangan daripada Kuala Terengganu, daripada Kelantan. Public Go ada cawangan di Kota Baru, daripada Sabah dan Sarawak. Sabah kita ada 2 cawangan di Tawau dan juga di Kota Kinabalu. Di Sarawak kita ada 2 cawangan Public Go di Miri dan juga Kuching. Dan juga Public Go ada cawangan di Indonesia, 5 cawangan di Indonesia. Kini penyepit emas Public Go telah pun melebihi daripada 1.9 juta penyepit emas yang berdaftar. Jadi adakah Public Go ni adalah scammer? Tuan-puan boleh cari rujuk kes sendiri yang mana tuan-puan boleh tahu Public Go ni scammer ataupun tidak. Jadi tuan-puan, adakah Public Go ni scammer? Saya sendiri telah pun lebih daripada 4 tahun sebagai penyepit emas dan saya adalah dealer aktif dengan Public Go di bawah rangkaian G100 Network. Jadi tuan-puan boleh follow saya untuk belajar tentang ilmu emas dan juga cara-cara beli emas untuk mengukuhkan simpanan kewangan kita dengan emas. Assalamualaikum.